dengan kerjasama mesraan, semangat gotong royong yang tunjukkannya merupakan menunjukkan sifat toleransi lah menjadi asas buat dan juga keharmonian bagi mereka semua jibat tanpa mengira kaum dan juga agama. Alhamdulillah, ini merupakan satu program yang terbaik yang saya kira harus dan boleh kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini untuk kita berkongsi sedikit rezeki kita yang ada semua dengan masyarakat yang memerlukan. Jadi tahniah dan syabas, inilah semangat yang ada dalam bulan Ramadan yang harus kita sentiasa pupuk. Selain daripada kita dapat memberi bubur, makan, sedekah dengan orang, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan berkenalan dengan lebih rapat sesama kita.